Tiba-tiba tak ada api. Dia stay jalan. Nampak bo. Ikan nak mati. Makan. Aduh bo. Ikan nak mati. Makan. Aduh. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syak Mencari Syak Padu. Okey geng, aku turun lagi geng memancing di Sungai Kuantan. So geng, kali kukai ni dah masuk 30 hari bulan 12 2025. Tinggal lagi 2 hari geng untuk aku cari Syak Padu. So sepanjang tahun 2025 ni banyak strike yang manis-manis je. Kalau ada strike padu pun strike ikan payung ataupun ikan labi, itu pun tak dapat landing juga. Okey geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak betul-betul support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat insyaAllah. Amin. Okey geng, untuk pengetahuan korang, pada 24 hari bulan 12 2025 baru ni, aku dah pun menerima payment pertama daripada YouTube selepas setahun aku monetize. Alhamdulillah geng, syukur kepada Allah. Ini kerana hasil daripada sokongan sahabat-sahabat yang sudi support, yang hadir menonton, like, share dan komen lah. Aku ucapkan jutaan terima kasih geng, kerana korang sentiasa support channel aku. Untuk pengetahuan korang juga, konten mancing ni bukanlah semudah yang korang sangkakan. Kebanyakan yang aku turun mancing pun kebanyakan banyak yang kumpau. So kalau ada strike seekor 2 tu pun aku tak upload video. So memang mencabarlah untuk konten mancing ni. So alhamdulillah lah geng, terima kasih kerana sudi support channel aku sehingga saat ini. Okey geng, tanpa panjang-panjang berceloteh hari ni, so jom kita tengok spot selepas banjir baru-baru ni. Okey geng, hari ni aku turun di spot Lubuk Kemudi. Untuk pengetahuan korang juga, banjir fasa pertama itu hari, gelombang pertama itu hari, air tak berapa kan, tak berapa besar, tapi dekat kawasan atas ni penuh lumpur. Sini tak boleh mancing tu hari. Lepas tu gelombang kedua, okey, gelombang kedua memang besar dan lumpur-lumpur tu dah hilang lah, memang boleh mancing lah. So baru-baru ni ada gelombang ketiga tapi tak jadi. Jadi boleh mancing lah. Tengok air hari ni pun memang cantik je. Ini kalau ikutkan ni air lampam ni, memang cantik. So geng, tanpa melengah masa, aku nak set up dulu. Belum set up lagi. Ni spot ni dah runtuh geng. Kebanyakan spot lepas banjir fasa kedua itu hari, banyak spot yang tebing dia runtuh. Macam dulu kat sini kalau korang pasal ada pokok sawit. Pokok sawit pun dah hilang. Wah, duduk dalam air tu. Tengok je macam mana ni kang. Aku takut sangkut je ni. So kita cubalah. Okey geng, teruskan menonton. Stay tune geng. Pasir pula. Pakai mata satu.
Mata ni mata Beckley saiz 9. Ni mata yang Faiz guna sebelum ni. So baru ni aku beli kat Jerantuk ni geng, mata ni. Sebab kat sini tak ada, aku dah cari tak ada. Okey. Untuk setup pertama ni aku guna umpan macam ni dulu. Teknik sate. Kepal manja-manja. So jom kita buat balingan yang pertama. Let's go. Bismillah. Makan pating baung. Okey. Aku dah set up dah. Hari ni aku main 2 joran je dekat spot ni. Macam yang korang tengok tu sebelum ni kan. Kalau aku set up banyak kat sini, joran 3 ke, bila ada strike tu takut berbelit-belit. So tak nak ambil risiko, kita main 2 joran je lah. Kalau rajin kan aku set up lagi satu, aku main udang, mancing udang. Apa geng, bila lepas banjir ni macam tunggu-tunggu kayu kat belah-belah atas akan turun. So kita tak tahu kat mana kedudukan tunggu kayu. Macam pokok sawit ni yang jatuh ni, itu tak tahu tu macam mana kedudukan dia tu. Tu yang menyebabkan sangkut tu. Jadi tak larat kena cukai. Sebab lepas banjir ni spot banyak berubah. Tebing banyak runtuh. Tu tengok pokok besar tepi sungai tu dah jatuh dalam air. Tebing ni yang depan ni dah runtuh. Banyak dah berubah. Harap-harap ada lain ni. Strike manis-manis, strike padu. Okey geng. Terbaik. Ada makan. Bismillah. Ada. Gigi kat kayu pula. Alah, dia gigi kat kayu lah pula. Bismillah. Alhamdulillah. First strike ni. Saiz manis-manis. Ada geng. Saiz manis-manis. Alhamdulillah. Jom kita ambil bekas ni. Alhamdulillah.
Seekor. Banyak ekor. Banyak? Ada 3 ekor baung seekor. Tu ni. Oi. Ni berat aku akak semua akak. Ui, banyak tu. Oh, besar-besar. Tengok apa je. Ha, betul. Ui, Oh, lampang, kasar. Yang mendapat rasa dah. Tu dia. Oh. Puas hati. Lampang 2 ekor. 3 ekor. Habis dedak habis. Pakai apa dedak? Dedak. Oh, baung. Oh, Udang ekor. Ha. Puas hati ya. Balik Okey, balik lah. 1 hour later. Buih lah dia keluar buih. Okey. Mana dah macam sebulan lah. Tiba-tiba tak ada api. Dia stay jalan. Pang tu pun. Ikan nak mati. Makan. Oh, ikan nak mati. Makan. Aduh. Roti ke makan? Ini lah roti. Takut bau ni. Bau makan. Bau. Senyum. Elok. Boleh. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Sikit je. Tak payah nak lokoh tu. Aduh. Dia terembuh. Terembuh tak ada. Seracak. Okey, mana? Ni tu. Depan tu ke? Kalau aku ni tak dia pilih. Dalam 500 gram ada kot. 600 gram. Berat kot. Kita bekas. Diam. Biskutu. Oh, syok kan tengok joran berlendut. Lama tak tengok. Okey, kita cari lagi. The next day. Okey geng, sambung lagi. Hari ni 31 hari bulan 12. Betul-betul hujung tahun dah hari ni. Hujung tahun 2025. Esok dah masuk tahun baru geng. So hari ni aku repeat lagi spot semalam. Semalam alhamdulillah ada hasil seekor lampam, seekor baung. Baung tu saya 600 gram lebih. Okey lah, saya okey lah. Lepas tu hari ni aku nak repeat lagi lah. Harap-harap hari ni adalah strike padu ini sebelum masuk tahun baru. Okey geng, macam biasa teknik umpan setup semua sama je. Hari ni macam biasa, macam semalam juga, 2 joran juga aku setup. Okey geng, kita biar ada makan lah ni joran ni. Okey, lagi kalau ada strike, tengok dah ada makan lah joran yang ni.
Bismillah. Oh, ni ikan apa ni? Ikan baung. Baung kuning. Saiz curut. Oh dia geng. Dan dia ada strike penutup untuk tahun 2025. Walaupun tak ada strike padu, strike curut pun alhamdulillah ni. Okey. Naik siram bekal pun serba salah. Buka mata dah. Satu mata ni. Saiz curut. Tapi saiz macam ni pun goreng pun sedap. Kita balik lagi lah. Ada lagi ni umpan ni. Jom kita balik. Kita baling kat lubuk yang sama. Bismillah. Okey geng. Tinggal lagi satu jorang geng. Aku belum simpan lagi. Ni umpan last lah geng. Okey. Alhamdulillah hari ni ada juga strike. Walaupun saya curut, baung tu jadi penyelamat lah. Hampir-hampir kumpau ini geng. Ini merupakan konten terakhir lah untuk tahun 2025. So geng, macam korang tengok di video tadi, mula-mula untuk hasil semalam ada 2 ekor. Itu sahajalah yang mampu untuk tahun ni geng. Kalau ikut rekod awal tahun ni tadi je ada strike padu. Lepas tu terus strike mana-mana je. Tak ada strike padu untuk tahun 2025 ni geng. Untuk tahun 2024 je yang ada hasil padu. So tak apalah geng, rezeki semua di tangan Tuhan. Kita hanya mampu ikhtiar dan usaha saja. Okey geng, aku ucapkan selamat tahun baru kepada semua sahabat-sahabat yang selalu support channel aku, dan juga kepada sahabat-sahabat baru yang baru subscribe channel aku. Okey geng, aku ingat apa lagi nak cakap lah. Macam biasalah geng, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak putus-putus support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semua korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah, amin. Okey geng, kita jumpa lagi di tahun baru, insyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Aku akan turun lagi mencari strike padu. Okey geng, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih geng.